Apa yang kita boleh lakukan dengan 1 kilo emas? Dengan 1 kilo emas, kita sebenarnya dah memiliki tabung kecemasan yang cukup untuk lindungi sebuah keluarga. Sama ada timbul musibah seperti hilang upaya pencari nafkah, kebakaran rumah ataupun risiko muflis, emas ni akan jadi benteng keuangan yang sangat kukuh. Dengan 1 kilo emas ini juga, kita dapat sediakan pendidikan anak-anak kita tanpa hutang. Bayangkan mereka tamat belajar tanpa beban PTPTN dan mampu untuk mulakan zaman pekerjaan bebas daripada hutang. Selain itu, 1 kilo emas ini juga boleh jadikan tiket untuk rumah yang selesa tanpa perlu berhutang. Rumah ni boleh jadikan rumah kediaman ataupun sumber pendapatan pasif melalui sewaan kita. Dan yang paling penting, simpanan 1 kilo emas ini membolehkan kita bersara dengan selesa tanpa bergantung pada anak-anak ataupun ahli keluarga kita. Letakkan matlamat 1 kilo emas untuk satu keluarga. Kita tak perlu beli emas yang besar sekaligus, mulakan dengan gram yang kecil. Konsisten sehingga akhirnya cukup 1 kilo emas. Dan kalau nak dapatkan 1 kilo ni, macam mana cara dia? Boleh lihat video Fiza di profil untuk tahu cara bermula. InsyaAllah Fiza akan bantu dan bimbing langkah-langkah yang betul untuk tuan-puan mulakan simpanan emas.